19.62 saat yang dilakukan oleh Eduardo Buenavista dari Filipina ketika di Hanoi pada tahun 2003. Dan juga seorang lagi atlet Filipina yang juga memenangi pingat gangsa dalam acara 5,000 meter sebelum. Dan Christian Tung nampaknya berada pada kedudukan tempat yang kelima. Tun Tiwit Kiran dari Thailand mencari hat-trick pingat emas. Dari pingat emasnya yang ketiga di Sukan C 20-3. Kita lihat masih lagi steady larian yang dilakukan ataupun larian yang dilalui oleh Ricky Martin Simbolon. Juga dapat lihat di sini 3 pelari ini tidak perlu fokus sangat kepada pelari lain kerana ada 3 saja pelari yang beraksi pada ketika ini yang sudah pun hampir meninggalkan Christian Tung satu pusingan. Kita lihat bagaimana mereka memintas Christian Tung, pelari negara kita, satu pusingan ketinggalan pun Tun Tiwit Kiran ataupun Yassin Gemali. Sudah mula kita nampak 2 pelari sudah bergerak ke hadapan dan kita lihat loceng sudah bunyikan untuk pusingan yang terakhir ini. Tun Tiwit Kiran sambil diekori oleh Yassin Gemali yang turut memenangi pingat perak dalam acara 5,000 meter sebelum ini. Seolah-olah mereka bergandingan, tetapi apakah akan ada kelebihan kepada Yassin? Sudah mula mengorak langkah Tun Tiwit Kiran sekarang ini. Dia sudah beransur-ansur meningkatkan kelajuannya secara berperingkat menuju ke 200 meter selekoh yang terakhir ini. Dia memecut laju pada ketika ini, cuba untuk meninggalkan Yassin Gemali. Masih begitu bertenaga pelari dari Thailand yang dilahirkan di Washington DC di Amerika Syarikat ini dengan pantas, walaupun telah melepasi rekod kejohanan, tetapi dia mendapat pingat emasnya yang ketiga di Sukan C ini, memenangi pingat emas acara 10,000 meter perak oleh Yassin Gemali dari Filipina. Pingat perak yang kedua yang berusia